Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana-mana nak servis CVT boleh hantarlah kat rumah kita. Kita buat kat rumah je lah, tak ada kedai. Mana-mana nak cuci CVT boleh bawa. Kalau ada barang lagi baik. Macam ni brother ni servis CVT, tukar gasket, kemudian kita buka semua ni, kita bongkar lah. Kita bongkar habis, kita bongkar semua. Dan nanti kan kita masuk grease baru lah. Masuk grease baru. Dia punya package ni. Ni buat tukar roller, minyak hitam, dengan minyak gear, dengan belting. Alright. So mana-mana yang nak servis tu boleh rujuk kita. InsyaAllah kita buat mana yang terbaik. Okay. Assalamualaikum.